Piara Sabah dia gini je guys. Dia orang bagi duit, ambil. Anak-anak Sabah, mereka bagi duit, ambil. Jangan tak ambil. Dia bagi duit, ambil. Tapi undi, kau jangan bagi. UMNO tabur, dia bagi, kau ambil. Dia bagi, kau ambil. Warisan bagi, ambil. Semua ambil. Nanti besok nak mengundi, baru buat keputusan yang mana terbaik untuk korang ni, untuk penduduk setempat. Bincang sama-sama yang mana. Bisik-bisik. Now dia bagi, ambil je. Terima kasih Datuk. Saya yakin Datuk boleh menang. Terima kasih Datuk. Ambil. Kalau dia kata, ingat saya bagi ni, dah janji ni. Habis bila masa pula dia tunai janji? Saya tengok video Zahid Hamidi. Ini kali Sabah kita akan... Habis selama ni bukan UMNO ke gila? Selama ni bukan UMNO ke kat Sabah tu? Kali ni kita akan... Dah muncul lah. Tong-tong biru dah muncul lah. Itu strategi politik lah. Tong-tong biru tu. Jangan. Bijak. Hari ni dia bagi, ambil. Pesan dekat orang tua ni. Masalah kita hari ni, anak-anak muda hari ni, dia berani. Tapi orang tua ni dia agak takut-takut sikit. No. Pesan kat mak bapak korang, atuk korang apa semua ni, pilih yang terbaik. Jangan ni. Ingat tu. UMNO ni buang ke laut. PH buang ke laut. Korang decide lah sama-sama korang, parti lokal Sabah. Saya tak tahu. Sebab saya bukan ada parti, saya tak. Cuma saya bagi tahu, UMNO PH ni kau kena buang dah. Sekarang ni, dia gini. Persaingan banyak ni. Kan ada banyak parti. Sekarang dalam kepala orang ni, korang ni kau set terus. Parti Semenanjung, kau buang dulu. Kau buang. Tinggalkan parti lokal je. So, dalam parti lokal ni, kau buatlah pilihan korang yang terbaik untuk pilih parti lokal ni. Anak-anak Sabah, dapat? Kau buang dulu. Kalau tidak, kau pening. UMNO ada, PH ada, kau pening. PKR lah, DAP. Buang terus. Parti Semenanjung ni kau buang. Parti lokal saja kau fikir yang mana terbaik. Itu cerdik lah. Tapi berbincang dengan komuniti, dengan penduduk, dengan saudara mara. Bincang yang terbaik lah. Anak-anak Sabah. So anak muda kena main peranan bercakap. Sebab itu mereka takut. Tak ada undi pos bagi yang tinggal di luar Sabah. Sebab dia tak nak orang Sabah ni, orang muda ni, mengundi. Sebab ramai yang berhijrah ni, dia takkan undi UMNO apa semua ni. Itu pasal strategi dia. Dia tak bagi undi pos. Nak kena balik. Jadi nak balik, tiket dah berapa? Kos dah berapa? Cuti lagi. So, Mami Onang dah tukar sini lah. Mami Onang dah tukar KL lah. Mami Onang. Dah kahwin orang KL kan.